Silinder enjin berbentuk bujur ataupun lonjong. Adakah benda tu normal? Silinder enjin ni memang bujur, memang lonjong. Dari kilang pun memang macam tu. Yang bujur tu ialah bahagian atas dan bahagian bawah silinder bore. Ini bahagian atas dan ini bahagian bawah. So, bentuk bulat silinder bore ni tidak perfect 100% bulat, okey? Memang lonjong. Kalau kita tukar pusingan piston ni, contohnya ini arah depan kan? Okey? Arah depan, marking ni kita letak ke mari, piston tidak akan masuk. Okey? Memang piston tidak akan boleh masuk sebab bahagian sini agak tirus. Dan di sini, bahagian sini agak luas. Mengapa silinder bore ni tirus di bahagian depan dan belakang? Okey, sebenarnya itu adalah untuk menghasilkan mekanisme tekanan ke atas piston ring atau piston ring dan juga oil ring. Okey, apabila bahagian sini menekan, piston ring di atas dan bawah ni, bahagian atas dan bawah ni akan terkeluar. Okey, jadi piston ring akan seal semua bahagian tepi silinder bore. Silinder bore lonjong ataupun bujur tu bukan masalah. Yang masalah apabila piston ring mati, okey, ataupun oil ring mati. Sebab apabila piston ring mati, oil ring mati, dia tidak akan kembang. Okey, sentiasa kecup. High temp pun dia masih kecup. Jadi tidak dapat kompres tekanan. Okey.